Dan hari ini naik sampai 65.5%, 1.296 triliun. So kajian hari ini, mereka naikkan cukai, pada masa yang sama mereka naikkan hutang, tuan-tuan. So yang dulu dia jerit-jeritkan hutang negara itu, tiba-tiba dia buat daripada berbanding dengan zaman kita dulu, dia tambah hutang sampai 2 kali ganda hutang sekarang ni. Banding 686 bilion dulu sampai sekarang 1.296 triliun ataupun 1.296 bilion, tuan-tuan. Dan mereka ada perancangan nak naikkan lagi harga minyak ini. Ini akan membuatkan harga barangan semua akan jadi naik. Dan sebab juga mereka tak kompeten, atau Perdana Menteri atau Menteri Kewangan ke macam ini, saya tengok struggle untuk negotiate dengan Sarawak berkenaan isu Petronas Petros ini. Ini akan memberi kesan negatif kepada pendapatan kerajaan. Dahlah